Hai sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Mak Noh dah siapkan ayam untuk gorengan nasi goreng ayam. Okay, ayamnya ada 4 ketul. Mak Noh dah siapkan minyak untuk kita memasakkan nasi goreng. Masukkan 1 sendok sayur, cukup saja. Di sini Mak Noh dah siapkan batang sup untuk kita campurkan gorengan kita dan batang kubis kita potong-potong sesuka hati ya. Terpulang pada sahabat, Mak Noh buat macam ni saja. Okay sahabat, sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa dukung channel Mak Noh dengan cara tekan like and subscribe dan hidupkan loncengnya juga. Bagi sahabat yang telah menemukan channel Mak Noh, jangan malu-malu, jangan segan-segan bergabunglah dengan Mak Noh. Okay sahabat semua, Mak Noh dah siap untuk ni. Sini ada ayam yang sudah Mak Noh bancuhkan dengan tepung bistari ya. Okay, ada kawan yang mengintip. Okay, kita masukkan sayuran tepung kita ni ke dalam gorengan ayam. Setelah kuning-kuningan kita balik supaya ayam kita tak hangus. Okay, kita tunggu sebentar gorengan kita ni. Okay, bila nampak dah kuning-kuning macam ni, kita angkat dan balik. Okay, kita angkat dan teruskan sekejap minyaknya supaya tak mengandung minyak. Masukkan 1 biji telur untuk kita goreng telur mata. Okay, telurnya tak usah dibalit, itu saja minyaknya. Ini hasilannya. Okay, sekarang Mak Noh pecahkan 1 biji telur, masukkan di dalam kuali lagi untuk gorengan mata kerbau. Okay, dah siap, angkat, teruskan. Ini Mak Noh dah siapkan bawang merah, bawang putih, bawang Holland ataupun bawang yang besar. Dah Mak Noh pisahkan kasar. Masukkan secukup baja. Lepas tu dikacau-kacau. Masukkan cili kisar secukup saja. 1 sudut teh Mak Noh guna. Okey, masukkan 1 biji telur. Masukkan sayur yang sudah dipotong dan dicuci bersih tadi ya, sayur kubis dan batang sup. Okey, Mak Noh masukkan bicin. Tadi Mak Noh dah masukkan sos tiram dan kicap lemak masin lah. Masukkan nasi sebanyak 2 mangkuk. Ini untuk 2 orang yang makan sahabat. Okay, kita kacau-kacau sehingga nasi kita sebati dan rata. Inilah hasilannya, gorengannya. Okey, Mak Noh nak siap letakkan di dalam pinggan untuk kita bagi orang yang makan. Okey sahabat, kalau sahabat nak makan nasi ini, datanglah ke kedai Mak Noh kat Pendin ni. Kat Pendin itu Segepan Lama tu, Terrace Everett tu. Sahabat boleh datang kat sini jika sahabat ingin nak try. Okay, masukkan semua nasi ni. Satu ekor ayam, 1 igis ayam, 1 ketul ayam, bukan 1 igis, bukan 1 ekor, 1 ketul ayam, dan kita potong timun untuk hiasan. Okay, kita letak di dalam pinggan timun kita. Dan ini Mak Noh siapkan bawang goreng untuk supnya. Okay, Mak Noh dah letakkan kicap pedas ya, kicap pedas manis dan air sup. Okay, kita letak di dalam talam dan bagi dia orang tu makan. Letak sudu dan gerpu. Okay, dah siap. Inilah hasilannya. Alhamdulillah.
Mak Noh dan kawan Mak Noh makan mi Maggi sahabat. Jadi Mak Noh dia ingin sangat nengok dia tu nak makan Maggi. Jadi Mak Noh makanlah juga Maggi ni. Wow, sedapnya. Okeylah sahabat, jangan lupa di komen dan di share. Selamat mencuba di rumah nasi goreng ayam. Bye sayang semua.